Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel Ipan. Hari ini Ipan nak review kad Fiesta. Jadi untuk video kali ini bukanlah macam video sebelum ni Ipan buat unpack pack Fiesta, tapi itu cuma tak full set lah. Untuk video kali ini kita akan unpack ataupun review full set Fiesta nombor 1 sampai 18. Jadi ini adalah kad-kad dia. Alright. So sebelum korang nak tengok review kad-kad Fiesta ni, jangan lupa tinggalkan butang subscribe, like dan share. Dan minta maaf Ipan tak buat video selama sebulan sebab Ipan ada kerja sikit. So untuk bulan puasa ni barulah Ipan ada free time untuk buat video. Okay, tanpa buang masa, jom kita review kad Fiesta. Okay, so untuk kad pertama Fiesta, kita tengok kita dapat kad apa. First kita dapat kad Fiesta Fang. Okay, so ini adalah kad Fiesta nombor 1 Fang. Grade dia A 4 bintang, HP attack dia 200 dan attack dia 120. So efek kad ni adalah pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. So kad ni bersyarat kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad jenis Fang. Jadi ini adalah kad Fiesta yang nombor 1. Okay, so tanpa masa kita teruskan yang kad kedua pula. Kita sini. So kad kedua Fiesta kita ada Gopal grade B 2 bintang, HP dia 80, attack dia 40. Okay, rendah. Jadi efek dia adalah susun semua kad dari tangan ke deck dan ambil 3 kad paling atas. Alright, so ini adalah kad Gopal Fiesta dia dan HP attack dia rendah, tak beberapa okey untuk masukkan dalam deck. Okey, untuk seterusnya kita ada kad nombor 3 Fiesta iaitu Papa dan Pipizola. Grade dia B 2 bintang, HP dia 120, attack dia 60. Untuk efek dia, serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 3 kali. Terusnya kita ada kad Fiesta nombor 4 iaitu Mas Mana. Grade dia B 3 bintang, HP dia 140, attack 80. So untuk efek dia, serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Terusnya kita teruskan kad yang ini rare sikit lah. Okay, kita tengok kad Fiesta yang kelima kita apa. Kita tengok 3, 2, 1. Okay, so ini adalah kad Fiesta Mekamato nombor 5. Grade dia S dan 5 bintang. So ini ada kad emas. So HP dia 100, attack dia 80. So efek dia adalah pilih satu kad dari deck dan letakkan di tangan. So sayang sekali dia punya efek padu, tapi cuma HP attack dia lah rendah sikit walaupun dekat S. Okay, so untuk nombor 1 dengan 18 ini kad rare nya ataupun kad emas lah. Okay, seterusnya kad yang ke-6 Fiesta kita ada Mega Concho grade B 2 bintang, HP dia 100, attack dia 60. Efek dia alihkan satu kad dari deck menang pihak lawan ke deck kalah. Okay, seterusnya kad Fiesta ke-7 kita dapat Hangkasa. Jadi grade dia B 3 bintang, HP dia 180, attack 120. Efek dia pilih satu kad dari tengah pihak lawan dan letakkan di deck kalah. Untuk kad yang ke-8 kita dapat Bobo Boy Frostfire. Okay, so ini adalah kad Fiesta Bobo Boy. Jadi grade dia adalah A 4 bintang, HP dia 220, attack dia 140. Serangan pertama lawan tidak berkesan, sama saja dengan efek Mas Mana tadi. Untuk kad ni dia bersyarat kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Bobo Boy Ice dan Blaze. Okay, so seterusnya ini kad paling function jugalah untuk dalam pack Fiesta ataupun untuk deck korang kalau korang nak guna, iaitu Fiesta 8 kita Retaka Gama. Sorry, nombor 9. Okay, so grade dia A, bintang dia 4. Dia punya HP attack 220, attack 180. So untuk efek dia OP ya guys. Sedut efek kat lawan menjadi milik sendiri, pihak lawan kehilangan efek. So kad ini bersyarat kad ini boleh digunakan sekiranya pernah menggunakan kad Retaka. Jadi untuk kad ni memang function lah untuk deck. Siapa yang nak sedut efek kat lawan, sedut korang patut kena ada kad ni untuk masukkan dalam deck. Okay, jadi kita dah selesai pun untuk satu poster Fiesta nombor 1 sampai 9. Kita teruskan untuk
poster yang kedua Fiesta pula. Poster kedua Fiesta kita dapat kad Cooper 3. Okay, so ini adalah Fiesta nombor 10. Untuk grade dia B, bintang 3 bintang. Okay, dia punya HP attack dia 160, attack dia 120. Efek dia serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Sama juga dengan Mas Mana dengan Bobo Boy Frostfire tadi. Cuba kalau Frostfire tu bersyarat lah, cuma ini tak bersyarat dan HP attack dia boleh tahan. Kedua pula, kad yang function juga untuk dalam deck, iaitu Retaka Gama lagi. So kad grade dia A, 4 bintang, attack dengan HP dia 220, attack 180. Sedut efek kat lawan menjadi milik sendiri, pihak lawan kehilangan efek. Sama saja dengan Retaka tadi. So untuk kad Retaka dua-dua ni memang OP lah untuk kad Fiesta ni lah. So korang wajib kalau nak pakai untuk deck Retaka, korang wajib kena ada kad ni biar kasih OP sikit untuk deck korang. Okay, so ini adalah kad Fiesta yang 11. Kita seterusnya, kita next Fiesta kita dapat, ini pun boleh tahan jugalah kad ni. Kita ada Santrianta. Okay, so untuk grade dia B, 3 bintang, HP attack dia 140, attack 120. Okay, so untuk efek dia serangan pihak lawan tidak berkesan sebanyak 3 kali. Sama juga dengan efek Papa dengan Pipi Zola tu. Cuma ini lagi bagus lah kalau korang nak guna berbanding Papa Pipi tu. Sebab efek dia dengan attack dia lagi tinggi daripada Papa Pipi tu Okay, seterusnya kita ada kad Fiesta yang 13. Kita ada Hangkasa. Okay, so grade dia B, 3 bintang, HP dia 180, attack 120. So untuk efek dia serangan pertama kat lawan terkena pada diri sendiri. Okay, yang seterusnya ini adalah kad emas untuk poster 2 pack Fiesta. So kita tengok kad emas apa. Kita tengok 3, 2, 1. Okay, Autobot kad sokongan. Jadi ini adalah kad pertama kad sokongan dari pack Fiesta. Sebab kad-kad Fiesta lain ni dia tak ada kad sokongan lagi. So ini adalah kad pertama sokongan. Jadi untuk efek dia, pilih satu kad dari deck dan tukar dengan kad desert aktif dengan HP penuh. Untuk efek dia sama jugalah dengan Cyclone, bukan Cyclone Fury, Choki dengan Ultimate Celebration. Efek dia sama juga. Alright, so cuma dia Fiesta emas, perbezaan dia. Alright, so kita seterusnya kita ada kad Fiesta 15 kita. Kita ada Bobo Boy lagi. Untuk grade dia B, 2 bintang, HP dia 80, attack dia 60. HP attack dia rendah, tapi efek dia tukarkan kad ini dengan kad jenis Bobo Boy tahap kedua dari deck dan gunakan efek baru tersebut. So untuk kad ni boleh okey juga, tapi kad ni senang di counter lah guys. Ramai dah guna efek kad tidak berkesan sokongan, sedut. So kalau kau nak guna kad ni, risiko jugalah. Kad Fiesta 16 kita ada Mas Mawais. Kita ada grade B, 3 bintang, HP 180, attack 140. Untuk efek dia, pilih satu kad dari tangan pihak lawan dan letakkan di deck kalah. Sama juga dengan efek Hangkasa nombor 7 tadi. Alright, semua ini Mas Mawais pula. Dan HP attack dia mungkin lagi tinggi. Mungkin, kalau salah tolong komennya. Seterusnya kita ada kad Fiesta second last, iaitu 17. Kita ada Kim Balakong. Okay, so grade dia B, 3 bintang, HP dia 180, attack dia 160. Untuk efek dia, serangan pertama kat lawan tidak berkesan. Okay, so untuk efek ni sama dengan Mas Mana Frostfire. Rasanya tu kot. Okay, untuk kad terakhir Fiesta kita, untuk Fiesta 1 sampai 118, kita ada Panglima Pai Rapi, grade B, 3 bintang, HP 120, attack 140. Untuk efek dia, pihak lawan kehilangan efek. Jadi ini efek lain daripada yang lain, daripada semua Fiesta ni. Baru ada scoping card, efek dia macam ni. Okay, so attack dia lagi tinggi daripada HP dia. Alright, so ini adalah kad-kad Fiesta nya. Jadi jom kita jadikan kad-kad Fiesta ni jadi poster. Jom.
Okay guys, ini adalah poster Fiesta nombor 1 dan 18. So kita sudah susun. So kita tengoklah. So ini adalah Fiesta nombor 1 sampai nombor 9. Alright, so ini adalah poster dia. Okay, memang nice. Okay, untuk poster kedua pula kita ada nombor 10 sampai nombor 18. Jadi ini adalah poster dia. Okay, ini pun cantik juga. Jadi kalau kita tengok poster kedua-dua ni, ini adalah full poster Fiesta ni. So memang cantik untuk di dalam album dan juga OP untuk dalam deck korang. Jadi macam mana kalau korang pada korang untuk set Fiesta ni cantik ataupun tidak, korang boleh komen dekat bawah. Okey lah guys, so sampai di sini sahajalah untuk video kali ni. Untuk next video kita nak buka pack Fiesta dengan pack tournament. Kita blur sekejap. Tapi itu nanti guys, untuk video akan datang kita akan review juga kad-kad tu. So untuk video kali ni hanya untuk Fiesta nombor 1 sampai 18 sajalah. Okey guys, so kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang subscribe dan share dekat kawan-kawan korang yang korang nak tahu kad Fiesta tu macam mana. Jadi terima kasih untuk tengok video ni sampai habis. Kita jumpa lagi video akan datang. Bye bye, assalamualaikum, ciao, bye bye.